Biscuit. Oh, biscuit. Mahal masuk ni. Anak Roy mana satu? Siapa? Sekejap sabar Baik. Okey, saya pula. Hai bang, kenapa bang? Agak-agak kena tarik tak ni? Saya dulu Ryan dekat ni apa ni Jafar. Asal tak ada gerak ni kita ni? Tu Ibu Seven bukan Ibu Nai. Jual ni. Ya Allah tertindih. Ya Allah. Jangan kemari ke sana kemari. Sorry. Abang. Kita kena kumpul kat FD Spoon. Kumpul. Mari bang, kumpul dekat FD Spoon semua. Owner JDM semua. Bang. Ya? Ni Sylvia ke Nissan semua sana? Oh sana. Okey baik. Oh ada ni. Aku mana tahu. Sedia Nisa Sylvia aku ni kita apa aku tak tahu. Gila lah bapak. Ui. Ni betul ke tempat aku ni parking ni? Macam salah je. Ini CDM juga ke? RT30. Saya AB custom Kak. JJ. Ya. Saya ke? JJ. Oh, ini JJ lah. JJ kau kena beli. JJ nak beli lah. Paksa. Beli. Tak paksa. Kau tak kenal aku JJ sebab JJ beli barang aku. JJ buka kasut lah JJ. Jap. Saya nak masuk jap. Kau dah taksi kau lupa. Ya, kena pakai baju taksi nak dapat murah sikit jap. Astaga. Betul bijak kan? Bijak. Kau paksa beli kan? Dia jadi taksi ya tadi. Ni kat kawasan saya, so saya nak beli dapat diskaun Saya nak beli 10 Panadol. Damn. Good idea tak? 1,000 Duduk macam ni 1,000. Baik, siapa kau sebenarnya? Siapa ni? Kena scam dulu. Mana ada scam? Benda betul kan? Nama yang suruh saya beli. Dapat 10. Dapat, terima kasih. Dekat ujung ni. Dekat mana? Ujung mana? Belah kiri, bawah. Bawah? Dia tukar baju macam tu je duk. Bawah mana? Banyak Mana bawah ni. ada orang tukar baju dekat ni dalam kereta. Mana macam tu je. Mana hitam? Ujung. Julia hitam mana? Yang bawah hitam. Baru je angkut tadi. Tak tahu ada event. Hitam. Ni Jumpa dekat banyak juga arti ketiga. Ni ke? Ya. Ni Sylvia ni. Oh, salah parking ke? Sini ke? Bukan. R20 ni. 3 pun ada. Saya takkan nak keluarkan dua-dua. Ni SRT betul-betul. JJ. Ya. Ni Buka kasut dulu JJ. Buka kasut pula. Oh, ni Sylvia. Betul tak parking sini ke salah? Sylvia rasanya Belah mana? kat sana. Tengah-tengah tu ke? Depan ni sikit ya? Saya kereta ni tak tahu apa-apa. Jangan come. Okay. Kita apa ni, JJ? Tak tahu kita apa. Saya baru angkut tadi. Bantai je. Berapa? 120. Member suruh beli. Sebab dia nak bayar hutang. Saya pun belilah. Eloklah tu ada wakil kata je. Sini ke? Sini ke? Jadi dia yang ni saya nyata saya tak berapa study sangat. Katanya sikit. dah sampai bawah ni mana? 2 something kan. Kamu yang mana pakai baju apa? Tak silap saya. Tapi Dekat atas ke bawah ni? Bawah. Dekat AB Drift weh. Ya. Anda pijak kereta ni. Tapi kan Okay, on the way. X5 ni dia ada yang hard roof dengan soft. Maksudnya bumbung dia boleh lipat masuk jadi kereta convertible. Maksudnya Flexible lah. Ben ke ni? Kasut. Alah, dah buka tak nampak tu tak pakai kasut. Kasut sama ni. Woi, warna purple lah. Warna purple. Tengoklah kita berangkut tadi ada orang suruh beli. Mana? Ni sini. Oh, banyak kan? Oh, Inan. Sylvia ke? Ni kita apa tak tahu? Sylvia. Member suruh beli. Belilah 120. Ya salam. Habis dah Akak duit. ada ni RT35 ada. Takkan nak keluarkan semua. Sekali kena angkut, naya. Longkai lu Tak panggil. adalah. Boleh je akak kalau Banyak keluarkan lagi. kereta 10 ni bahaya nak keluarkan. Naya. Satu akil dah lah. Ya selalu.
Angkat lah kereta. Balik bawa kedai yang. Oh, kedai. KZ mana pula ni? MB Clothing ke? Bukan. Bukan pula. Ni KZ Easy mana? anak Posin. Oh, anak Posin. Baik. Siapa je ada? Ayah tahu ada tu. Boleh Apa tadi ni apa? Tunjuk-tunjuk je lah. Tak ada menang ke apa. kita tunjuk bagi tahu enjin apa pakai kan. Alah, kita tak tahu. Kita angkut kat orang je betul ke? Kita ni perempuan tak tahu Alamak. apa-apa. Wai, semua lelaki ke? Saya wakil perempuan. Wah, ada juga tu. 2, 3. Yelah, perempuan. Nak endakan nak pergi military fight. Aduh. Azim mana Azim? Oh, Azim tengah dia orang cuti. roti sebelah kot. Ah. Dia dah show negara sebelah, biarlah dia. Tak nak kacau. Ya. Aduh, nak kena gambar jugalah orang ni. Damn. Dia ni. Boleh join ke? Kontes. Kita tengok satu-satu jom daripada sini. Oh ni Nismo Tengok nampak perkataan semua perkataan ni. Ya, Nak beli Nismo. ni kita. Berapa standard sekarang Nismo? Ni sekarang, ni market 300k. Tak apalah. Duit pun dah sedih. Ini lagi mahal. 150. Apa? 500k. 500k ni kita apa? 35 GTR tu, ada 35. R35 je. Saya macam mana saya tahu saya ada tak R35 tak ingat lah. Wah, R35 JDM juga GDM dia ada 35 GDM. Sekejap. Ni okey. 35 adik kepada ni. Ni abang dia. Ni R3 VSV ni yelah kot R35 lah. Saya ada Okey. 32 mana 32 mana? Cuba tengokkan ni, tak tahu lah kereta saya. Sana 32 sana. Ni tengokkan saya ada tak R35. Sekejap sini. Betul tak kereta ni? Serius harganya sekarang berapa? Woi, sini mari. Lagi Ajib. Model apa tu bang? Boleh tahu ke? Sini lah Garas. Masuk radio korang. Wah, ini lagi rare ni. Macam ada lagu dia ke? Ada lagu dia kak? Ada lagu dia. R35. Saya tak gerak. Faham? Memang abang Tentang abang punya kereta. Dia masuk sini Ni kan R35 bukan? Pandai customer. Betul. Ada 35 ni. Berapa harga dia sekarang? Makin 500. Oh, ada lah ni. Tengok, dia punya 500, nombor flat pun mahal. 500. Nombor flat pun mahal kan? Oh, jangan. Macam mana siap masuk R35 engine ni? Wih, ini lah. Simpan-simpan. Ni kau semua kereta keluarkan naya. Dah nak gimana orang nak simpan. Simpan dia, sorry. Ya, Semua kereta nak keluarkan naya. Step. tapi dah 2 kali langgar ni. Kamu Tinggal tu lah. last kali Kamu tu langgar. lah geti-geti. Oh ya. Damn. Spek. Bicycle kau ni pakai spek bang. 32 bang 32. Ah, 32. Alak ni. Alright. Terima kasih bang ya. Oh kau. Sama. Okay. So kereta ni okey. Tak saya tanya. Kereta ni apa bang? Okey. Kereta ni apa bang? Abang habiskan berapa? Lawa. Tak ada saya. Ni kenapa kosong ni? Kertanya mana hilang? Isi minyak. Abang simpan. Boleh simpan dulu. Oh tu lah. Okey. Ui, sana sederik biru cantik tu. Ui, Okey, ni kereta siapa? sederik biru lah. Abang tadi tu mana? Hilang. Tu, hantar kedai custom. ujung. Dari custom dari kilang. Film dari Gilang. Dah nak kena sebut-sebut dah. Simpan balik ah. Bukan nak join pun event ni. Saja je Silap join. bang. Kereta dia. Saya dah kena sebut-sebut tak nak takut lah. Oh ya. Ni pakai enjin 2JZ. Ni pakai enjin 2JZ. Alah, siapkan skrip siap-siap nak salin Ah, apa? cakap. Eh, Cakap ni enjin Toyota 2JZ. Twin turbo. Single cam. tu je kan dia tanya. Tak nak simpan lah, malu lah. Ayuhan.
Jay. Mulut cakap je. Jay, mana kereta kau, Jay? Yes. Intake dia banyak eh? Isi betul. Oh, ni lagi V10 twin turbo. Sekejap. Twin turbo tapi abang cabut lampu depan dia. Lampu depan dia LED lah. Oh, LED. Oh. Sekejap saya ikut. Cantik lah sebab warna biru ah. Kali-kali. Sekejap Ni saya rasa Oh, lawa lah lampu depan dia. Ya, ni V10. V10 kan? Ya, V10. V10 sebab tengok pack intake dengan Iona. V10 ni. Oh yo. Oh ni yang aku punya kereta ada ni. Ni bukan kereta drift ke? Ni kau punya kereta dulu ada tak? Ni, dulu kereta kau ada kan? Cute je Miata. Macam mana? Kita abang ke ni? Hello bang? Ya, kereta saya. Cuma sangat. Simpanlah kereta saya. Malulah. Aduh. Enjin apa ni? Miata. Oh, Miata. Akan Simpan lah. Kita tak masuk. Kita tengok je. Mona Lisa. Oh, lawa bang. Kata bang ah. Kau Roger lah kau Kata bang. parking ni tengah-tengah ni. Ataupun ni lah kau ambil lah shift ni. Boleh ke Macam malam bang? sampai 2 betul. pagi tu kau kan biasa ada waktu tu. Kau nak boleh simpan kereta dulu bang. Baik tu. Tu lah kadang aku dah ke sana kan. Twin. Ah, faham tu tapi Nice tu. no hal dia nak 2 jam je dalam waktu tu. Cuma kereta ni tak siap bang. Saya lupa nak pasang spacer. Baik tu. Tu tayar saya tenggelam sikit. Tapi cara ni jahat sikit ah. Abang calon-calon nombor 1 ni bang. Baik tu tu ni. Tak drift. Saya salam ni bang sekarang bang. Naik mana? Buat drift saya tok Sabar parit. nak tengok je. Hmm. Dah jom mana abang Saya soalan berharap kita ada hilang. Ya, yang drift. sebiji macam ni kereta biasa. Tiang-tiang tu semua tak ada jalan ni bang. Kalau saya drift. Luar modal Elio. Habis.